DAP ni asalnya daripada PAP. Singapura ni menggatal nak merdeka ni memang dah lama. Daripada 1957, Singapura orang putih dah offer dah. Tengku Abdul Rahman, kau bawa lah sekali merdeka lah Singapura ni, kan? Tapi Tengku Abdul Rahman ambil kira sepe, kalau Singapura yang kebanyakannya bukan bumi putera masuk ke tanah Melayu, maka bumi putera iaitu orang Melayu, nombor bilangan kita akan menurun. Tengku Abdul Rahman tak bawa Singapura merdeka 1957. Kemudian 1963 pembentukan Malaysia masuk Sabah Sarawak. Lagi sekali kita di offer dengan bawa Singapura merdeka sekali sebagai sebuah negara bernama Malaysia. Akhirnya Tengku kira balik. Tengku Abdul Rahman ni kira balik, saudara. Apa pun orang cakap dekat Tengku, jiwa agama bangsa dan tanah air dia tinggi. Dia kira balik, Tengku Abdul Rahman kira, masuk Sabah, masuk Sarawak, masuk Semenanjung, Bumi Putera, oh Singapura boleh lah, kita boleh makan lah, kan? Tak adalah kita tergadai sangat, kan? Jadi, bawa merdeka lah sekali. Syarat Tengku Abdul Rahman cakap apa? Dalam memori Tengku Abdul Rahman sebut apa? Tengku Abdul Rahman cakap, dalam isu politik, Sabah, jangan masuk campur Sarawak, jangan masuk campur tempat lain, kau bertanding ke Sabah saja. Sarawak jangan campur, bertanding Sarawak. Begitu juga di Semenanjung dan di Singapura, jangan masuk campur. Maka dibuat pilihan raya. Apa berlaku? PAP telah tipu Tengku Abdul Rahman dengan bertanding di Semenanjung. Malah menang kursi di Semenanjung. Apa tema kempen PAP? Tema kempen PAP ialah Malaysia milik sama rata, milik semua kaum, dan tidak ada negeri atau negara yang berteraskan mana-mana kaum dan mana-mana agama. Masa tu orang Melayu ni pula banyak balik didikan British. Ingat tak zaman tu? Orang Melayu pun tergadai, bukan Melayu lagi senang nak kena jual. Jadi akhirnya bila dia menang, Tengku cakap, okey, ni tak boleh. Kalau fahaman ini dibawa masuk ke dalam Malaysia, hancur Malaysia. Hancur orang Melayu. Hancur Islam. Kerana itu akhirnya Tengku Abdul Rahman buat apa? Tak apalah. Buang Singapura. Buang Singapura. PAP tak diam diri kak. PAP hantar balik Chen Man-hen, hantar balik Lim Kit Siang, hantar balik pemimpin-pemimpin DAP. Untuk apa? Untuk PAP ketika itu? Untuk mewujudkan DAP di Malaysia. Itu yang asal DAP. Dan 1967, seperti kata Mat Hassan, timbalan Presiden UMNO, DAP tak pernah bermuka-muka. Betul, DAP tak pernah bermuka-muka. Sebab dia terus terang. Deklarasi Setapak 1967, kak, dia tulis terang-terang, kak. Dia tulis apa deklarasi Setapak? Ada lagi dalam website DAP. Dia tulis apa? Dia tulis DAP berjuang atas dasar Malaysia. DAP perenggan pertama tulis menganggap Bumi Putera sebagai kezaliman dasar apartheid. Dasar apartheid ni apa? Afrika Selatan zaman Nelson Mandela marin. Ini dasar apartheid yang menindas, dan kita harus mansuhkan sistem Bumi Putera. Ayat kedua apa dia? Malaysia hanya akan maju dengan menjadi negara sekular sepenuhnya. Musuh dia apa? Nak jadi negara sekular. Perlembagaan negara menulis Islam sebagai agama persekutuan harus dimansuhkan. Dua tonggak ini, ayat pertama perjuangan Malaysia DAP, yang baru saja beberapa bulan lepas DAP merayakan 60 tahun DAP, anak kapal Sing, Gobind Singh sekarang pengerusi, cakap apa? We will still stick and believe. Dia masih percaya, saudara, dengan perjuangan Malaysia, dan dia orang akan tetap nak laksanakan Malaysia. DAP tak pernah berselindung. Yang bangang ni siapa? Macam kawan kita lah, UMDAP. Kan? Saudara, kena faham betul-betul.
Kenapa nak mansuhkan dua benda ni? Untuk mansuhkan dua benda ni, dia harus mansuhkan apa? Mansuh payung dulu. So nak mansuh agama, nak mansuh Bumiputera, siapa kena mansuh dulu? Raja kena mansuh dulu. Mesti mansuh raja dulu, saudara. Kadang-kadang kita mungkin ada pertikaian. Raja ni macam tu, raja ni macam ni, alah raja ni. Mesti ada. Saya percaya pertikaian itu. Tapi pertikaian ini, saudara, saya kena ingat, mempertahankan sistem bukan mempertahankan batang tubuh. Saya imbau, saudara, dengan satu perkara. Indonesia. Kak, Indonesia ni orang alim, tok pakih lebih banyak daripada Malaysia. Setuju, Ustaz? Setuju. Ustaz Somad jauh lebih popular daripada mana-mana ustaz di Malaysia. Ustaz Somad tu, kalau kat Malaysia, dia boleh kumpul lebih banyak daripada ustaz-ustaz Malaysia orang. Makna lebih popular. Tapi apa beza Islam Malaysia, Islam Indonesia ni? Pertama bang, Islam di Indonesia ni, 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 minggu. Apa maksudnya? Hari ni Nahdlatul Ulama umum Hari Raya 1 Syawal. Besok Muhammadiyah umum 1 Syawal. Lusa Ahmadiyah umum 1 Syawal. Tulat sekolah pondok ni pula umum 1 Syawal. Lepas tu ada pula kampung 1 Syawal. 1 Syawal tu selama 1 minggu ada 1 Syawal. Itu belum kira dalam Islam ni mementingkan perkahwinan dan nasab. Perkahwinan ni untuk jaga nasab. Tapi akhirnya apa yang berlaku di Indonesia, Hindu boleh kahwin Islam. Islam boleh kahwin Kristian. Betul ke tidak? Kenapa benda ini berlaku di Indonesia dan kenapa disiplin ini kita masih jaga? Sebab di Indonesia tidak ada payung. Tidak ada sistem mufti. Tidak ada raja. Raja telah dibunuh di Indonesia. Kerana rakyat terpesona dengan perjuangan melawan raja. Tapi di Malaysia kenapa terpelihara, saudara? Kerana ada sistem mufti, ada sistem raja, ada sistem beragama. Kerana itu sistem ini kita harus pertahankan. Kerana itu sistem ini kerana itu dia sedang dimusuhi. Dia sedang dihancurkan. Kerana itu kita kena pertahankan